Engkau tau, tapi orang tak beli Jan, orang tak beli. Aku sampai dah buka macam ni, ada kotor sikit pun orang tak beli Jan. Dah buka cantik pun tak beli, susah nak beli. Kau aku tengok dari dulu sampai sekarang, dari 2020 macam ni je orang beli. Saya cakap dengan dia, malam kau buat apa? Malam rehat lah, kerja lah. Okey, kau buat live tak? Ada buat juga, tapi tak lama lah. Okey, dia gini, satu hari berapa banyak ilmu bermanfaat yang korang share dekat customer kau? Saya bertahun-tahun cerita tentang Kualiti Jati Production. Sebab tu acik-acik bila kita cakap, acik-acik memang percaya je lah. Salah satunya Bos Ijan pandai ni, bukan pandai cakap, pandai pilih audien. Bos Ijan memang cari peminat jati. Macam Bos Ijan gini kan, memang Bos Ijan cari itu peminat jati. Sebab tu peminat jati yang tahu jati dah tak payah nak tengok detail. Tengok finishing gini, sol ni terus siap. Hari satu. Itu double soul. Maksudnya 2 set 1 customer. Barang ni kita dah hantar. Boleh hantam kasih keluar ke nanti? Sekejap. Apa lagi meja ni, meja bawa keluar. Meja yang tak sol, katil, meja, sofa. Budak-budak servis nak kena cepat Ini pun Selangor. Abang ni nanti bawa keluar. Ini nak letak kat set mana Yang ranggi sikit. Sebab ini